Afifuddin kan? Betul. Kan? Aidil Afifuddin kan? Teguh 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 0-0 Thailand Swiss. Jakrit. Satu drop. Baik diambil oleh Amirul Zazwan. Antara untuk John. Itu bijak. John mengalirkan bola itu ke arah badan Putawas. Kadar placing ke arah badan. Lihat. Tu dia. Tu kalau pukul power tu. Syarif. Satu cubaan drop tak menjadi pula. Jakrit kaki kiri Syarif diuji. Masih dalam permainan. John cari ruang kosong. Cuba diselamatkan oleh Bichan. Tapi bola dah sampai sekutih. Hai. Amboi. Dalam lagi. Ha. Kita tengok. Ni. Tengok. Bichan dah. Tu. Dah tengah kangkang tu. Ha. Kepala dekat atas kepala pengadil. Masuk celah mana? Dalam. Syarif mencari Putawas Sopa. Pertahanannya pun bagus. Bichan 2-5-0. Oh ya. Jauh nu dia hantar nu. Tapi dia sempat lagi ya. Dia perlu memastikan lambungannya baik untuk Jakrit. Jakrit drop. Amirul Zazwan masih lagi berusaha. John. Ada lagi. Alamak. Syarif blok. Bukan saja final, ini adalah aksi Piala Dunia. Betul. Jadi semua buah yang ada, inilah masanya nak keluarkan. Kadang-kadang kita main petang yang itu lama dah kau tak buat buah tu. Tawan dah tutup saya 1. Jadi saya 3 peluang. Ada pula Jakrit ni. Jauh lagi. Ini dapat juga. Putawan Sopa dan juga Hafizul Hayazi memainkan peranan yang sangat baik dalam perlawanan ini. Dan cuma sebab tadi Zarif ada servis sangkut, jadi ini menyebabkan mata dan Jakrit. I know you. Sebab Jakrit ni lepas dia main untuk pasukan Perak, namanya naik di Thailand. Sebelum ni dia agak kurang menyelah Zarif. Boleh Rip. Marukin tu. Marukin nasi Bichan tu. Kena last biji. Alamak. Point Thailand. Dari segi sasaran tu memang masuk betul tu. Cuma mungkin terkena net Rin. Nampak? Kalau tak kena net mungkin dah. Jakrit. Drop diambil Ayung Sudu saja. Ini untuk John tinggi. Ada blocking. Tapi Jakrit dah tunggu. Batal. Bola ni tengok Adam ke halal. Biasa orang kata kan. Jadi kita tengoklah. Sebiji cari ni. Alamak. Ada lah. Aduh. Mana untuk ditukar macam tu Dah tu siapa nak jaga taktikal pengadil sekarang ni? Ibasan Putawas Sopa tu very good one from Putawas Sopa. 6 untuk Thailand. Jakrit timbang dari Amirul Zazwan yang sudah berbesi. Hantaran ke tepi cuba mengelak the blocking. Itu bijak daripada Hafizul Hayazi. Jakrit cuba kata bola tu. Sopa tu dah Malaysia. Sopa tu dah Malaysia lain. Ya. Tolonglah, janganlah. Pening pemain Tarik perlu mencuba untuk mengubah arah servis. Satu drop tak menjadi pula. Nipis dah tu. Zarif ni dia punya drop ni lemah gemalai sikit. Dia bola dia tinggi tapi jatuh dia laju. Nampak cara dia drop tu macam tu kan. Jadi kalau masuk memang pisang Orang Jakrit timbang bong menunggu di situ untuk servis. Satu servis kencang. Zarif ambil bola. Apa benda yang dia orang katakan batal-batal apa benda ni? Dia memang tak boleh ni dia cakap. Terlihat sekali lagi. Mana yang kena tangannya? Entah. Jadi saya tengok juga apa yang dia cakap tadi. Dia milik kita. Zarif cuba sekali lagi. Zarif come on. Tengok. Alamak. Putawan tahan je. Aduh betul Putawan ni. Tinggi. Itu tinggi, Mat.
Kita tengok kaki kiri. Kaki Timbang Bong. Baseball Amirul Zazwan. Baik kali ni. Itu shot saja. Ada. Belum lagi. Ada. John kot. Ada lagi. Alah. Hai nasib baiklah Zarif. Dia cari bola. Putawan cari bola. Thailand ada putawan. Kita tengok lagi sekali. Mana? Ada bola. Itulah dia panggil putawan. Nampak Mana dia? bola? Itulah putawan. Orang yang berputar. Karim. Satu segi yang baik. Okay. Dapat lagi. Ya Karim. Jauh. Ada. Allah Zarif. Sebenarnya. Sayang. Servis yang terkena jaring. Hantaran sedikit jauh. Dan ditebar ke bahagian belakang gelanggang. Haidai. Jakrit. Drop. Mudah sangat untuk Amirul. Ini ada. Tak dapat dia. Tak dapat. Menolong dia. Itulah Oman yang sebenar. Nampak macam mana John melihat terlebih dulu. Kemudian satu pukulan yang melepasi putawan Sopa. Tak, ini Negeri Sembilan campur Thailand ni. Susahlah putawan Sopa melakukan bebasan. 8-9. Tadi. Dari Wichan yang dapat mengambil bola ini. Walaupun Zarif dah berada di kedudukan yang baik untuk melakukan tackling. Kenapa kita kena rosakkan Wichan ni? Sebab Thailand dah tak ada feeder reserve man. Dia orang datang 3 feeder je. Jadi kokok lah Zarif boleh. Jakrit, bola diambil John. Baik kali ni. Amirul Zazwan tinggi. Ya Allah. Wow. Alamak. Jakrit tunggu. Chance ball 1. Ini lagi sekali. Tunggu Jakrit. Tunggu. Alamak. Dapat juga blocking sebiji. Jakrit nak marah apa? Pengadil cakap mati. Tapi Jakrit betul-betul dah tunggu man. Dia memang dah mengagak dah. John akan tap bola tu kat situ. Betul. Jadi satu keputusan yang agak berani. Dia benar-benar cuba sampai lebih man. Confirm lebih lah saya ni. 9-10 Zarif, come on. Baik kali ni dapat juga diambil putawan tinggi. Double blocker. Kena dah John tu. Sakit pada. Man. Tapi John bukan kosong. Kosong. Saya nampak Mat, putawan dia 11. Jika dilihat daripada servis sebenarnya tak membantu sangat. Tapi tak tahulah tiba-tiba kan. Ada. Zarif antaran tinggi. John. Afcon. Ada pula defend masa ni. Putawan pula ada tackle. Mungkin bola sedikit jauh. Tapi pukulan daripada John ni selalunya dia banyak buah yang Aduh. Itulah yang kita harapkan. Apa yang ada challenge-nya? Halal kot bola tu. dia ada masalah sebenarnya. Tapi Ipong buang pergi Ipong. Aduh, apa ni? Macam mana ambil first ball dia tu? Aduh, bocor. Bocor. Ini cerita yang akan berlekah di Thailand selama sebulan. kena bahan. Kalau main petang tak payahlah. Nampak mudah sebenarnya. Nyarinya. Putawan duduk tegak. Nombor Zarif. Ada. Tackle. Alamak, jauh pula. Kali ini servis daripada Siti Pong Kapcan. Wichan bijak menggunakan paha kanan instead of paha kiri. Siti Pong. Dapat juga you. Macam mana punya first ball tu? Teratur. Ayong punya first ball luar biasa punya. Ini memang level-level kungfu. Kita tengok Ayong. Macam tu dia mengambil. Cantik pula tu naik. Lain. Dan kita tengok John. Kena kepala. Ambil semua. Sememangnya sukar.
balingan bangau yang memang indah ini untuk Zarif Marika terlebih. Masya Allah. Memang lebih sungguh tu. Ada blocking. Ada blocking. Ada. Betul dah. Kick ke belakang, tengok lagi sekali. Dah macam sobek dah sebis tu. Terbaring nampaknya. Tapi mungkin percubaan. 14. Mata akhir tu. Dipokam cang. Kandas. Dia ni juga sebenarnya mahir membawa beho. Beho, excavator. Memang dia ada kebolehan tu. Saya tuju, Rip. Jangan tukar, Rip. Saya tuju Wijan tu. Hasil lagi ketahuan. Ada lagi pula Wijan. Batal. Aduh, batal. Dibatalkan. Batal.